Ada telur kah? Tak ada telur kah? Saya bukannya tongket telur. Saya bukannya autasi. Ni saya mau tanya ini brother Siwa. Ini hari saya ingat you bising-bising kan sebab kemalangan yang menyebabkan kematian baru-baru dekat Ampang tu. Saya mau tanya mana you pergi sebelum ni dekat Kelang ke, banyak juga kemalangan yang menyebabkan maut, yang orang yang mabuk pergi langgar orang. Mana you orang pergi ni brother? Kalau you mau bertanding next election, you kena jaga semua orang, semua hati. Kena jaga semua bangsa. Bukan satu bangsa saja duduk Malaysia. Aneh, brother. Tolong faham sikit. Kita mau cabar lah ni. Mau bukan cabar lah. Kita cakap, ini ahli-ahli parlimen. Dekat parlimen tu. Hari-hari pergi jual ikan, jual bising. Mau tanyalah. Mau cabar you orang lah. Ini pemerintah kah? Ini pembangkang kah? MIC kah? DAP kah? PAS kah? UMNO kah? Bersatu kah? Makal Sakti kah? MyPP kah? Mana-mana lah parti lah. Lu orang sembang kari kat sana kan kebanyakan masa. Apa pasal selepas berlaku kemalangan, lepas tu menunding jari kepada kerajaan double standard. Hukuman ini tak setimpal dengan apa yang dia buat. Hello, malang mana langkah itu pencegahan? Kalau kita minta kebanyakan masa kemalangan yang mabuk ni, Klang Valley. Pergilah hantar memorandum. Macam itu hari kita hantar memorandum pasal Ina Sultan Selangor. Cubalah saya cabar lu orang lah daripada you orang bising makan sembang kari ni. Bagi tahulah, hantar satu memorandum kat Sultan Selangor tu, pengaraman jangan jual alkohol dekat 7E, KK dan satu lagi tu apa tu satu lagi 7E, KK, 99. Lepas beli sana juga menari goyang, lepas tu pergi hantar. Mana ada sejarah orang minum alkohol pergi semayang jadi budak baik. Lagi teruk adalah kurang waras adalah tepuk dada tanya selera lah. Kalau tak pun pukul 7 malam semua kedai jangan jual alkohol. Ini you orang tahu pasal cukai mah. Lu mau nyawa penting ke cukai penting? Duit mari dulu mah. Jadi cukai yang penting. Lantak pilah kalau nyawa orang kan. Kalau kena kat you punya family, baru you akan terasa. Kebanyakan kemalangan maut yang mabuk alkohol ni dengan dada ni, Klang Valley. Apa lu orang mau buat? Saya cabar you orang lah. Saya mau tengok mana satu parti pembangkang ke pemerintah ke mau buka mulut untuk pengaraman alkohol di 7E, 99, KK dan banyak tempat jugalah. Tepuk dada, tanya selera. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Aneh, Siwa Kumar, jaga semua bangsa. Lu boleh menang next election. Good luck.